Assalamualaikum, selamat datang ke rancangan 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisuri. So hari ini kita akan masak udang buttermilk. Ya, cara-caranya kita panaskan dulu api macam biasalah. Kita letak kuali apa semua dan kita akan masukkan butter, ya. Disebabkan nama resepi ni ya, udang buttermilk, butternya letak sedikit banyak. Sedikit banyak. Letak banyak sedikit. Macam tu. Selepas butter ni panas, barulah kita masukkan bahan-bahan yang lain. So bahan-bahan hari ini kita menggunakan ya, cili api, tapi kalau you all tak nak guna cili api, cili kering pun boleh, dan juga bawang putih, daun kari, sedikit serbuk kari ikan, sedikit serbuk perasa, dan juga dah namanya kan, udang buttermilk mesti ada susu ataupun milk, okey? Dan bahan utama apa lagi ya? Udang ni paling cantik lah, paling menyelerakan. Apakah lagi ya, dimakan waktu berbuka. Tentu tak sabar, gunalah udang harimau. Merahnya akan cantik macam ni ya. Okey, setelah butter ni cair dan betul-betul panas, kita akan masukkan ya bahan bawang putih, cili api. Cili api pun tengoklah, kalau suka makan pedas, bubuhlah lebih. Kalau tak makan pedas, bubuhlah sedikit ya. Daun kari ni wajib untuk menambah aroma, orang kata. Dan selepas daun kari dah mengeluarkan aroma yang wangi, bawang putihnya ya, bolehlah kita masukkan susu cair. Untuk okey, nanti padamlah mana itu. Untuk udang buttermilk ni ya, sekilo udang saya menggunakan 2 tin susu cair ya. Kita biarkan mendidih dan bolehlah kita tambahkan sedikit ya serbuk kari ikan. Jangan banyak. Kita bukan nak rasa apa nama tu, udang masak kari. Ya, kita nak menambah aroma dan juga cantik colornya buttermilk kita tu. Okey? Dan bolehlah kita masukkan juga serbuk perasa ya. Boleh juga menggunakan serbuk perasa cendawan ataupun serbuk perasa daripada chicken stock ya. Ikutlah. Sedikit garam, sedikit saja. Sebab butter dan juga keju dah masin kan. Udang pun kita dah goreng terlebih dahulu bersama garam. Biarkan dia betul-betul mendidih dan kuahnya masak. Barulah kita masukkan udang. Dan tadi saya terlupa, sebenarnya ya, kita menggunakan juga keju ataupun cheese ya. Sebab anak-anak saya memang suka makan keju ya. Tapi keju ni boleh masuk last kemudian. Buttermilk ni boleh juga digantikan dengan ketam, lala, ataupun dipanggil apa, kepah sedap. Boleh juga kalau tak makan nasi tengah berdiet, kita gorengkan mantau yang plain. Masya Allah, sedap. Okey, dah mendidih begitu, bolehlah kita masukkan udang. Ingat tu, kalau nak udang masak butter kita cantik, pilihlah udang harimau, dia akan merah cantik. Masukkan pula keju ya. Kita masukkan dalam 5 keping supaya dia pekat dan juga terasa kejunya ya. Anak-anak cukup suka ni. Okey. Kita
Gaul dia sampai keju ni cair. Masya Allah, bau dia menggugat iman orang kata puasa-puasa ni kan. Masak pula udang buttermilk. Okey, udang buttermilk kita dah masak ya. Marilah kita transfer ke mangkuk yang agak cantik untuk menambahkan lagi seri menu berbuka kita hari ini. Masya Allah, dah tak sabar. Mesti anak-anak kita kan puasa-puasa ni tak sabar nak makan. Alhamdulillah, udang buttermilk kita dah masak 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba.